Alhamdulillah, kita punya telaga atap dah siap sebelah dah. So tinggal lagi sebelah lagi. Kita akan masuk sekeping, nanti kita akan lentang dia. So kita buat konsep ni dia langgak sikit lah, seni dia. Kita langgak sikit lah, kita main ikut cara kita lah. Tak tak? Sebab kita nak buat teduhan untuk teduh bukan untuk hujan ke apa, tak ada. Adalah sikit-sikit tu. Ini kita akan ikat batu sungai ni. Nanti kita akan tambah balik tu, kita dah rata lah tu. Alhamdulillah, untuk ayam dapatkan air yang segar. Pokok-pokok pun air yang segar. Nanti kita akan start rasmi lah. So kita buat seni ni, kita buat konsep yang langgak sikit lah. Cara kita tak susun, tak bagi sama. Memang kita buat macam tu, ikut cara kita lah. Nampak tak? So kayu-kayu ni hampa kalau hampa nak buat macam ni, hampa kena usaha keras lah. Tu nampak tak? Hampa kena usaha keras lah. Hampa kena sanggup lah untuk pergi ambil kayu, nak usung bawa balik. Tengok tanah patah dah. Yang ni kita nak buang bawa keluar. Nanti lega, ayam dah boleh dapat air fresh. Nanti kita akan rasmikan lah. Kita akan rasmikan. Bagi siap dulu, ikat batu sungai apa semua dulu. Ni sebelah ni kita tak ubur lagi ni. Sebelah ni kita akan buat sekeping ya, lentang terus. Sekeping, so akan jadi unik lah, nice lah kan. Sebab kita pakai terah ni. And then nanti telaga ni, nampak tak, kita akan ikat batu sungai ni. Kita dah rata semua dah. Kita akan buat tapak. Bahaya ni kita tutup sebab dia rata lah ni dengan tanah ni kan. So kita tutup betul-betul yang tengok air kat dalam. Nampak tak ni? Tu melik-melik kilat tu kan. Kita tak boleh nak suar terus ni. Biar dulu, kita tutup dulu. Nanti kita rasmi, nanti kita akan tunjuk lah. Rasmi nanti kita akan tunjuk. And then takal dia tu, tu takal. Nanti kita akan masukkan takal ni lah. Ni. So kita gantung sini dulu. Alhamdulillah. Ni it's over 100 years old ni, takal ni. Lebih 1 tahun. Nanti kita akan start pasang kat sini. Dah siap batu sungai, baru nampak nice lah. Baru kita nak dekor sikit kan. Yang penting ayam dapat dulu air segar apa semua kan. Alhamdulillah. So hampa kalau hampa nak buat konsep macam ni, boleh. Hampa kena semangat lebih-lebih lah. Nak usung bawa balik ni, kita buat ni, kita usung bawa balik tau. Kayu yang besar-besar ni, orang naik motor ni. Kita heret ni. So kayu-kayu tu kita buat konsep kayu atap kita. Kita tak buat atap macam orang duk buat atap gambiar pada lah. Kali ni kita buat lain sikit. Nampak unik dan nice kan. Ni nanti kayu yang tu, kayu terah tu kita dah bawa balik dah. Lagi 12 batang. Kita nak start ni pula. Bagi siap ni dulu. Kita akan gantikan reban ayam ni bagi besar. Kita buat konsep lain pula. Kita akan nak buat rumput, atap rumput, insyaAllah lah. Mudah-mudahan doakan lah supaya impian menjadi kenyataan. Tapi insyaAllah lah kalau kita usaha, dia tak ke mana lah kan. Kita bawa balik dah, heret dah, bawa balik sebatang. Yang ni pun tengok nampak, kita heret bawa balik tiang lampu. Ni nak pasang ya. Alhamdulillah. Kalau nak buat macam ni, hampa kena usaha keras lah. Kena semangat betul-betul. Kita hidup ni kadang-kadang kita jangan mengharap apa pun pada siapa pun. So kita buat je. Kalau seorang-seorang kita buat, mampu buat, kita buat. Usaha lah. InsyaAllah akan jadi macam ni. Alhamdulillah. Jadi kenyataan akhirnya usaha kita.